Assalamualaikum murid-murid. Hari ini Ustaz akan mengajar mengenai faedah mengetahui asbab an-nuzul di dalam Al-Quran. Ustaz, izinkan saya bertanya, apa itu asbab al-nuzul? Asbab an-nuzul ialah ilmu yang mengkaji sebab dan latar belakang turunnya sesuatu ayat Al-Quran. Ia merujuk kepada peristiwa, situasi atau persoalan yang menyebabkan turunnya sesuatu ayat Al-Quran bagi memberi panduan, penjelasan atau penyelesaian terhadap isu yang berlaku ketika itu. Adakah kamu semua sudah faham? Faham, Ustaz. Baiklah, jika semua sudah faham, mari kita teruskan dengan faedah mengetahui asbab al-nuzul. Faedah yang pertama ialah membantu memahami maksud dan konteks ayat. Mengetahui sebab penurunan ayat dapat menjelaskan konteks dan maksud sebenar ayat tersebut, khususnya dalam kes ayat yang bersifat umum tetapi diturunkan kerana peristiwa tertentu. Seperti contoh dalam surah Al-Mujadilah ayat 1 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan aduan kepadamu tentang suaminya. Asbab al-nuzul bagi ayat ini berkaitan dengan Khawlah binti Tha'labah yang mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai suaminya yang menziharnya. Maka ayat ini diturunkan untuk menjawab isu tersebut. Baiklah, adakah kamu semua bersedia untuk faedah yang kedua? Sedia, Ustaz. Jika semua sudah sedia, mari kita teruskan dengan faedah yang kedua. Ustaz mahu seorang wakil untuk berkongsi kepada semua mengenai faedah yang seterusnya. Saya ingin jawab, Ustaz. Baiklah, silakan Danish. Faedah yang kedua ialah menentukan hukum dan penghususan ayat. Kadang-kala terdapat ayat-ayat yang bersifat umum tetapi sebab penurunannya menjelaskan bahawa ia khusus untuk keadaan atau individu tertentu. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 273 yang bermaksud, pemberian itu kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Asbab al-nuzul ayat ini ialah diturunkan berkenaan para sahabat yang miskin dan tinggal di Masjid Nabawi, yakni Ashab al-Suffah yang tidak mampu bekerja kerana sentiasa sibuk menuntut ilmu dan berjuang. Bagus, cabar Danish kerana telah memberikan jawapan yang tepat. Untuk faedah yang seterusnya, Ustaz mahu Amir untuk berkongsi kepada rakan-rakan. Baiklah Ustaz, faedah yang seterusnya ialah menghindari kesalahfahaman dalam tafsiran. Dengan mengetahui latar belakang penurunan ayat, ia membantu para mufassir dan umat Islam daripada menafsirkan ayat secara salah atau terkeluar daripada maksud asalnya. Seperti dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama yang bermaksud mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Ayat ini turun selepas Perang Badar apabila berlaku pertelingkahan dalam kalangan sahabat tentang pembahagian harta rampasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bagi menjelaskan pembahagian tersebut adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mumtaz Amir, kamu semua sememangnya pelajar yang cemerlang. Jadi murid-murid, apakah yang kamu semua dapat dalam pelajaran kita pada hari ini?
Mengetahui asbab al-nuzul bukan sahaja membantu dalam memahami, mentafsir dan mengamalkan Al-Quran dengan tepat, tetapi ia juga menghidupkan semula sejarah dan roh perjuangan Islam dalam diri umat Islam. Tepat sekali Alif, mengetahui asbab al-nuzul sangat penting kerana ia membantu memahami makna sebenar ayat Al-Quran, tujuan ia diturunkan dan kaitan ayat dengan situasi tertentu. Jadi murid-murid, tamatlah sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kamu semua fahami dengan mudah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.